Rupa-rupanya ada satu kafe yang cantik, cozy and makanan dia super sedap. Ini dia JT & Co. Kafe ni menyediakan makanan-makanan fusion yang sedap-sedap tau. Dengar cerita, beef series kat sini memang sedap and padu. Jom, try. Okay, ini apa yang aku order. First, braised Australian beef short ribs. Daging dia bapak lembut ni. Aku tarik tulang macam tu je. Beef dia smoky, manis, ada masam sikit. Ada part urat dan lemak tu, plus BBQ sauce dia. Memang ngap. Apa aku boleh cakap? Memang aku akan repeat lagi. Harga pun berbaloi. Second, Dirty Volcano Don. Ini pun korang wajib try. Peminat sushi and salmon, korang mesti suka. Aku memang peminat sushi. Sushi biasanya kecil-kecil kan? Yang ni versi besar. Sedap gila weh. Dalam dia ada sushi rice. Makan ni confirm kenyang. Third, Beef Wellington. Daging yang di wrap dengan pastry. Ada mushroom. Diorang bagi brown sauce kali. Combination yang ngam. Daging dia pun still juicy. Orang kena cuba. Untuk dessert pula, aku order Afu. Ini pun layan. Coconut ice cream combine dengan gula Melaka, siram pula dengan espresso. Manis-manis plus pahit kopi tu buat korang akan repeat lagi. Apa aku boleh cakap? Kafe ni memang harga dia sangat berbaloi untuk korang datang and makan. Bagi aku, semua yang aku makan ni sedap-sedap and aku puas hati. Kafe ni juga kids friendly. Banyak menu kids untuk korang pilih. Anak-anak aku pun suka. Diorang ada 4 outlet. Korang boleh datang and wait je. Confirm sampai. So guys, jangan lupa share video ni and follow aku untuk konten-konten padu lagi. Let's go!